Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Anis Akmal binti Suliaman, wartawan Mushi TV PSS. Pada hari ini, saya akan membuat laporan secara langsung sempena Majlis Sambutan Tahun Baru Cina peringkat sekolah. Wah, begitu meriah sekali sambutan pada kali ini. Sekarang bersama-sama saya, Kati. Apakah pandangan awak berkaitan majlis pada hari ini? Saya gembira kerana dapat mempelajari budaya kaum Cina lebih banyak. Gongsi Facai. Sekarang bersama-sama saya, Josephine. Okey, adakah awak rasa sambutan Tahun Baru Cina ni bagus untuk kita sambut lagi pada tahun kehadapan-hadapannya? Ya, bagus sebab kita boleh merapatkan silaturahim dengan berbilang kaum ataupun mempelajari apa yang ada dalam kaum Cina. Itu je. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Cikgu. Hai. Izinkan saya bertanya satu soalan ya? Boleh. Apakah kebaikan program sambutan Tahun Baru Cina ini? Okey, terima kasih interview cikgu. Kebaikan sambutan Tahun Baru Cina ni sebenarnya boleh memupukkan semangat perpaduan di kalangan berbilang masyarakat dekat sekolah kita, mengeratkan silaturahim. Okey, terima kasih cikgu. Sekarang bersama saya, Cikgu Syahril. Apakah perasaan cikgu terhadap sambutan Tahun Baru Cina? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada PSS SMK Mushi Abdullah kerana sudi untuk menemu buah saya. Okey, bila tanya pada saya perasaan saya pada hari ini sempena program sambutan Tahun Baru Cina, memang saya rasa gembira lah. Yang pertama gembira dan rasa bersyukur kerana murid-murid, terutamanya murid-murid bangsa Cina yang akan menyambut perayaan Tahun Baru Cina pada masa akan datang, iaitu pada minggu hadapan, dan diraihkan bersama-sama dengan murid-murid lain yang berbangsa Melayu, India dan lain-lain. Okey, kongsi Pak. Okey, bye. Apakah ucapan Encik bagi Tahun Raya Cina pada kali ini? Okey, saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. SMA maju. SMA maju. SMA maju 2026. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan yang menyambut Tahun Baru Cina, begitu juga dengan murid-murid semua. Saya ucapkan selamat Tahun Baru Cina, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua warga sekolah yang meraihkannya. Semoga Tahun Kuda ini memberikan lebih banyak kebahagiaan dan kejayaan kepada semua. Kongsi Facai, Tinian Kuala. Begitulah meriahnya sambutan Tahun Baru Cina di sekolah saya, SMK Mushi Abdullah.
Saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada guru-guru, rakan-rakan serta seluruh warga. Saya Anis Akmal binti Suliaman. Selamat berjumpa lagi. Bye!